Bangun! Jangan nak bagi alasan hujan Walaupun hujan sedap tidur, bangun pergi kerja. Mana dah sampai office dah. 5 minit tadi saya dah sampai dah. Walaupun office kita buka pukul 9 pagi, saya 5 minit saya dah sampai dah. Walaupun semalam live, waktu kita live semalam, ramai orang tertidur lah Mano. Nanti lewat, nanti mengantuk. Tak ada. Kita bersemangat. Kita hari-hari pergi kerja semangat. Tetap ceria. Walaupun semalam end live pukul 2 lebih. Sebab tu lah Mak Nur cakap dengan korang. Mak Nur dari dululah pesan. Kita kalau pergi kerja ada mandi-mandi blues lah, rasa nak hek-hek kaki lah, itu petanda tak baik. Itu petanda tak okey korang. Itu petandanya korang berada di tempat yang salah. Serius. Bekerja ni, kita nak mencari rezeki ni, nak buat cari rezeki, buat balik bagi makan kat keluarga. Mesti tempat yang seronok. Tempat yang kita kalau kita kerja by heart. Kita akan menjalankan tanggungjawab tu by heart. Nanti korang kata pula, yelah tu company mana memang lah. Tak ada Dari dulu lagi. Tak saya tanya orang-orang yang dah lama follow Mak Nur. Daripada dulu kita sama-sama kerja dulu. Datang kita semangat.